memahami ilmu-ilmu pasar emas ni. Okey, ilmu mengenai emas ni, kalau kita tengok, keuntungan di dalam perniagaan emas adalah keuntungan daripada apa ni? Spread. Kalau kita pergi currency, kita nak pergi luar negara, kita nak tukar US dollar. Katakan harga US dollar hari ni RM4 tak? Betul tak? Harga dia RM4. Memang kita tahulah dia tulis itu RM4, tapi bila kita pergi dekat money changer tu, kita kena bayar RM4.25, RM4 apa? Kalau $100 tu patut 400 kan? Lah dia minta RM425. Adalah bagi mesin je ni. Spread. Kan spread. Bila you pergi pula dia tolak, patut dapat kan? Dapat kurang pula. Sebab apa? Dia tolak. Spread. Dia faham tak? Harga nilai spread tu harga jual beli lah, harga jual harga beli. Itu dia panggil spread. Dia faham? Harga jual harga beli ada. Preloved mah dah pakai. Terpakai. Bila you kereta second lah, recall lah senang cerita. Preloved ni you beli kereta baru, harga mahal. You beli kereta recall murah. Sebab orang pernah pakai. Emas walaupun orang pakai ikut berat harga tetap sama. Yang mahal dia upah. Faham tak? Preloved ni emas dah pakai. You pergi sana, emas nampak baru cantik, desain-desain klasik ke apa ke lawa. Desain tu dah tak keluar. You pergi, kenapa orang beli emas preloved? Bagi orang-orang pengumpul emas, dia pergi, oi, desain lawa lah, desain Melayu lah, sama ada ukir-ukir lah. Terjual kat situ. Dia minat beli, faham tak? Desain tak keluar dah. Dia boleh beli yang preloved tu. Ataupun dia memang nak beli preloved, harga dia lebih murah. Walaupun desain cantik murah. Okey, cerita dia bagaimana kita sudah faham dah semua bisnes ni. Sekarang, you cakap emas boleh menghasilkan wang. Fungsikan emas. Soalan saya, okey, sekarang soalan terakhir saya. Bagaimana kedai emas Ismantan buat duit? Fungsikan emas you boleh bagi pula. Saya pergi tempat lain, bagi barang emas, saya kena bayar upah simpan, masuk stok, masuk peti besi, saya kena bayar. Ini terbalik, saya bagi emas you pula bayar saya. Untung banyak ni. Macam mana you buat? Betul tak? Macam mana you buat? Ini yang diorang dengki. Macam mana? Asalkan kita bisnes betul tak apa. Dia pun bukan cemburu juga, kadang-kadang berhati-hati. Kat luar sana banyak yang scammer. Betul tak? Jadi you hati-hati. Jika bagus, okey. You tengoklah, you pergi search tanya Azizi Ali. Kalau orang lain macam ni lah, tanya dia kata orang tanya, ada tak macam masih Ismantan kita bagi emas boleh bagi duit. Dia cakap 80% scammer lah. Masih ada 20% lah dia kata yang bagus. Dia pun sendiri akui. Sebab apa? Dah tengok dah semua bukti ada kan. Tapi dia cakap memang banyak orang yang kat sana, kat luar sana. Faham tak? 20% masih ada orang yang betul. Okey? So, bagaimana masih Ismantan ini membuat duit? Nampak tak ni? Spread kan? Apa itu spread? Harga jual harga beli. Kalau kita berniaga lah, kita beli RM10, kita jual RM12, RM15. Harga jual beli lah. Spread tu harga profit. Emas RM52 ni besar tau. Betul tak besar? Cerita dia kalau 1 kilo RM52,000. Kalau kedai emas hari ni orang beli, tahu tak? Laku 1 kilo pagi ni, 1 kilo dia ambil gelang kata, saya ingat bukan 1 kilo, sehari 2-3 kilo. Untung, betul tak? Orang beli. Kalau 1 kilo dia sudah untung RM52,000, 2 kilo dah RM100,000 satu hari. Sebulan berapa dia boleh untung? Kedai emas untung besar. Sebab spread dia besar. Ini saya beritahu awak, spread ni saja. Sebenarnya you pergi kedai emas, spread plus upah. Contoh, kalau awak beli gelang tu, harga dia berapa? RM1,300. RM1,300, RM200 setengah tu, RM300 ke RM200 setengah tu adalah apa? Adalah upah. Barang sebenarnya berapa? Barang sebenarnya RM800. RM500 untung. Macam mana? Dia punya spread mungkin RM250. Upah RM250. 2 kalilah upah satu, spread satu. Jadi dia untung RM500. Awak beli RM1,300, cantik. Orang tu kata aku dah untung RM500. Mudah, aku RM800 je. Kenapa? Nampak tak spread? Nampak tak untung besar dekat kedai emas? Spread lah upah. Kita kedai emas Ismantan, spread saja, upah tak ambil. Seru. Spread tak ada upah. Saya pernah jumpa dekat Johor itu,
satu Cina, kedai emas lah saya cerita ni. Dia ada kedai emas, dia cakap apa? Kalau you punya kedai boleh buat niaga tanpa upah, ramailah orang pergi. Kita mesti tambah upah juga, betul tak? Mesti tambah upah untuk spread satu, tambah upah. Okey, spread di mana datang ni? Bukan suka-suka kita buat. Semua kedai emas dia akan ikut harga market dia dikeluarkan. Harga kedai emas Malaysia, harga pasaran kedai emas seluruh Malaysia. Faham tak? Dia keluar. Cuma dia nak ambil pukul berapa? Kita ambil pukul 9.30 pagi. Harga kan berubah, setiap masa berubah. Kita lock harga, kita buka kedai pukul 10. Pukul 9.30, pak kita lock harga. Harga yang keluar pada pukul 9.30 kita pakai satu hari. Besok pula kita pakai harga tu. Jadi kalau orang ada berubah, mungkin pukul 10 dia nak pakai punya harga ke, dia punya ikut dia lah. Harga tu keluar daripada harga kedai persatuan kedai emas dekat Malaysia. So kita ambil harga yang keluar pukul 9.30 setiap hari, kita lock sampai esok. Kalau ada beza-beza tu mungkin dia nak ambil pukul 10 ke apa, tu pulang daripada dia lah. Tapi harga tu memang keluar. Jadi spread ni lebih kurang sama je dikeluarkan. Faham tak? Bukan suka-suka nak ni. Kalau kita jual mahal, kita rugi. Betul tak? Orang tak masuk. Jadi kita jual ni tanpa upah. Kalau 52,000 sekilo, cerita dia macam ni. Okay? Anda mani, rantai ni, barang kemari, bawa pergi sana sekilo. Katakan dia timbang ni sekilo. Hantarlah dia buat STI, isi borang apa semua hantar sekilo. Kedai emas dapat sekilo ni. Kedai emas tengok ini tak cantik, dia pergi lebur lah, dia buat baru lah. Dia sudah jual baru, dia lagi untung sebab harga baru lebih tinggi, betul tak? Katakan dia tak jual baru, harga ni cantik, dia boleh cuci-cuci saja, dia pun masuk dalam kedai. Masuk dalam kedai, letak preloved lah. Dia kalau dia buat baru, dia tambah lagi untung lebih. Sebab apa? Upah kan, tambah lagi. Okey. Kalau dia laku dalam kedai, awak pergi ke kedai, tengok barang ni tadi, beli. Orang ni beli sikit, orang ni beli 1 gram, 200 gram, 300 gram, ambil 1 kilo. Tengok 2 kilo. Di atas 1 kilo, dia jual company untuk RM52,000. Okey. Kalau emas yang anda bagi kepada syarikat tu 1 kilo, okey, untung company RM52,000. Saya nak tanya lah, saya ambil kalkulator. Kata RM52,000 saja. Sebulan ada 30 hari. Dia tutup kedai hari Jumaat. Sejak kedai hari Jumaat, maknanya 26 hari. 26 hari ni, sekilo ni sekiranya dia boleh pusing 3 kali. Dia boleh pusing 10 kali, jadi RM500,000 untung. Saya cakap 3 kali. RM52,000 kali 3. Maksudnya, dia sudah jual ni, dia untung RM52,000. Dia ambil duit tadi pergi beli balik sekilo. Faham tak? Emas anda dah untung tak tepi. Duit ni beli baru, jual lagi, untung modal taruh tepi, beli lagi. 3 kali buat, RM52,000 kali 3, RM156,000 sebulan. Dia kontrak awak 6 bulan, kali 6 dia sudah ada RM936,000 sebulan. Dengan dia punya sekilo 6 bulan, dia telah menghasilkan